yang paling terniat, yang paling bersemangat nak mengembalikan, nak memberi pengiktirafan kepada perjuangan Parti Komunis Melaya ini adalah DAP. Kita orang Melayu, khususnya kita tentang Parti Komunis Melaya ini sejak daripada zaman Datuk Nenek kita lagi. Kalau ada orang Melayu yang masuk dalam perjuangan PKM, orang Melayu ini kita tidak iktiraf sebagai sebahagian daripada bangsa kita. Betul tak betul, tuan-tuan? Apa yang telah PKM lakukan? Ribuan anak bangsa, orang awam, polis dan tentera dibunuhnya, dicederakannya sepanjang mereka mengganas di tanah Melayu, di Melaya, di Malaysia. Yang terakhir, kita nak, kalau kita pergi daripada tahun 40-an banyak, tuan-tuan. Yang terakhir saya nak bawa supaya orang macam YB, Ronnie Liu dan DAP ni tahu dan ingat kembali. Dia ada 2 tahun yang Parti Komunis Melaya ini bukan saja mengganas di hutan, dia mengganas di tengah bandar. Tahun 74, tuan-tuan. Bulan Jun tahun 74, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim ditembak mati di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Siapa punya kerja? Parti Komunis Melaya. Parti Komunis Melaya ni apa? DAP kata sebahagian daripada mereka yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Kepala otak kamu. Bulan Jun, bulan Ogos, tuan-tuan dan puan-puan, pihak pengganas yang sama meletupkan Tugu Negara. Tugu Negara ni bukan orang, tugu, tetapi dia simbol perjuangan kemerdekaan negara. Mereka letupkan sehingga roboh sebahagian daripada tugu gangsa ini, nak menunjukkan mereka lah yang sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan negara. Jahat tak jahat PKM ini? Tahun 75 lagi menyayat hati. Kalau tuan-tuan ingat, flat jalan perkeliling di Kuala Lumpur sekarang dah tak ada, semua dah dirobohkan. Flat jalan perkeliling itu salah satu bloknya yang sekarang berhadapan dengan Jabatan Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dikuasai ataupun diduduki, ditempatkan Brigade Tengah Pasukan Polis Hutan. Dulu, tahun 75. Pada tahun berkenaan, beberapa anggota Parti Komunis Melaya turun ke tengah bandar. 40 lebih anggota pasukan polis hutan kita sedang berkawat, berlatih. Di kamp mereka di situ dilontarkan beberapa biji bom tangan. Mati terbunuh 2 orang, 42 orang tercedera, tuan-tuan. Ini bukan apa, ini sejarah. Dan bulan November tahun 1975, di tengah bandaraya Ipoh, Ketua Polis Negeri Perak pula ditembak mati, Tan Sri Koo Chong Kong. Inilah kerja-kerja tindakan aktiviti Parti Komunis Melaya. Datang DAP nak mengiktiraf perjuangan ini. Kita boleh iktiraf tak DAP ni, tuan-tuan? Ayuh kita bersatu, tuan-tuan dan puan-puan.